Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita kembali lagi di dalam rancangan weekly analysis untuk minggu hadapan 26 hingga 30 hari bulan Mei 2025. So dekat sini kita ada pergerakan gold. Cacang. Sekejap. Sunyi lah. Ramai tak tengok chat lah. Hari Sabtu Ahad semua cuti kan. Minggu depan work. Itu kalau biasa. Sekejap lagu dulu. Ramai ke? 7 orang Apa-apa insyaAllah. Dekat rumah biru ada 2 orang. Okay, tak apa. Kita teruskan seperti yang dijanjikan. Okay, so kita tengok chat. Macam yang saya cakap last week saya agak busy kat Langkawi. So memang tak ada trade lah. So saya just tinggalkan saya punya entry masa 15 bulan. So saya hold je sebab masih belum sampai ke destinasi. So kita hold je lah. Sekejap. Tak dengar ke suara? Ke saya tutup? Hello? Test. Ada kot. Okay. So dekat sini kita ada chart untuk XAU USD. Alright, macam yang saya cakap minggu yang sebelumnya. Okay, tak apa, kita tengok monthly dulu. Monthly ada 6 hari lagi untuk close. Okay, 6 hari lagi untuk close. So kita tak tahu dia masih adakah dia close sebagai breakout ataupun momentum, ataupun dia memberikan kita setup reversal lah untuk di monthly. Kalau kita tengok daripada segi trend, right, kita tengok daripada segi trend masih lagi uptrend. Alright, masih lagi uptrend di mana mid BB berada di atas MA50 untuk monthly. Okay, untuk di monthly lah. Dan monthly berada di kawasan-kawasan resistance lah. Resistance monthly untuk harga price sekarang lah. Okay, kalau kita tengok di weekly. Okay, di weekly, kalau dari segi trend kita tengok dia masih lagi dalam keadaan uptrend. Okay, kita dah lalu 15 ni minggu lepas, minggu 5 18. Yang ni 15 daripada 11 kita dah ada setup re-entry by weekly. Okay, yang dah valid dan sudah sampai ke destinasi dah pun, iaitu di kawasan harga-harga tertinggi. Kawasan-kawasan tertinggi di weekly. Dia bukan kawasan tertinggi, harga tertinggi. Macam mana saya dapat harga tertinggi? Melalui MA510 high. Sebab kan kita dah belajar dalam candlestick kan ada 4 data, iaitu data high, data low, data close dan data open. So bila data high adalah kawasan-kawasan tertinggi di weekly. Alright. Dan ada juga setup dekat situ, iaitu setup re-entry sell di weekly yang masih belum valid, tapi masih dalam kawasan-kawasan sell lah. Daripada segi trend kita tengok masih lagi uptrend di weekly dan belum lagi ada bacaan-bacaan retracement. Okay, untuk di weekly. Alright. So kita beralih ke daily. Daily masih lagi dalam keadaan sideways, iaitu BB mendata. Okay, dalam keadaan mendata lagi. Dan di daily kita nampak ada bacaan retracement. Ada
ada bacaan-bacaan retracement di Delhi. Okey. Sebab Papa. Ni mana tahu? Kau ni dandan je lah. Ada. Mana? Okey, Delhi dah melakukan pergerakan dengan memecahkan apa ni? Arah kukuh. Okey, dan price candle berada di atas Mid BB di Delhi. Mana? Tak ada. Nantilah, sekejap lagi. Okey. Berada di atas Mid BB di Delhi dan telah pun memecahkan kawasan-kawasan re-entry sell di Delhi dan bakal menuju ke top BB di Delhi. Bakal menuju, inilah destinasi untuk buy saya ni. Okey. Kalau dekat weekly dah sampai dah dia punya destinasi. Tapi di Delhi masih lagi belum sampai. Right. So kita beralih ke weekly, daily dan H4. Okey. Kalau kita tengok di apa pula call ni? Okey. Kalau kita tengok dekat daily pula weekly, price dah sampai pun di kawasan-kawasan re-entry sell di weekly, tapi di daily masih lagi belum sampai ke top BB. Okey, masih lagi belum sampai ke top BB. Okey, dan di H4 kita dah tengok pada minggu lepas dah berlakunya validation untuk set up re-entry buy di weekly ni, yang berapa bulan tu? 15 bulan. 15 hari bulan ni. 15 bulan 5 2025. Yang saya swing dekat 2400 pip ni. Okey, validation dia dekat H4 pada 20 bulan 5 hari selepas setup tu berlaku, barulah ada validation. Right. So kalau di H4, kalau kita tengok di H4 telah pun berlakunya pertukaran trend daripada trend turun dia masuk kat sini kan, dia valid, dan juga ada confirmation trend kat sini, iaitu golden cross, dan bertukar trend lah. Walau bagaimanapun trend di H4 adalah untuk pergerakan sideway di daily, sideway besar. So kalau kita kira daripada resistance ke support daily ni dekat 2400 pip. 2400 pip daripada resistance daripada support ke resistance. So ni confirmation trend dia. Kalau kita tengok validation dia masa bila, masa ni ada breakout dekat resistance. Tengok daily, ni. Dan dia buat arah kukuh lah. Kita tengok ada berlakunya arah kukuh di daily. Dan price terus buat retest dekat mid BB dan terus panjat. Dan kemungkinan besar destinasinya adalah di top BB daily. Settle dekat H4. Kalau kita tengok kat daily, masih lagi sideway. Ni setup MHB buy. Masih lagi sideway untuk menuju ke top BB. Okay, di H4 kita tengok dah ada satu momentum, dan momentum yang berterusan lah. Okay. Dan berkemungkinan akan berlakunya setup di sini. Ini ada satu setup re-entry buy di H4. Kita tengok terus lah. Setup re-entry buy dekat H4. Lepas setup ni boleh dilayan sebab ada momentum yang berterusan. Tapi kalau setup ni fail, di break, kita ada setup MHV buy di H4 juga bersamaan dengan entry buy di daily. Ni dia kawasan-kawasan yang kita boleh cari peluang untuk ni lah kawasan-kawasan ni. Walaupun zone sangat besar, nanti kita kecil kan dekat time frame kecil.
Saya suka ambil momentum ni, senang. Cing 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 cing. Lupalah. Ini distraction ni. Okey. Okey. So kalau kat H4 kita ada 2 zone untuk kita masuk. So ada 2 zone yang possibility, tapi mungkin zone ni dah masuk, dah jalan. Ini dah jalan lah. Dah jalan, dah terbang. Okay, ni next lah. Okay, kalau kita tengok ada peluang-peluang sell, di manakah peluang-peluang sell kita? Yang paling best sekali kat atas ni lah. Kita ada satu zone sell kat sini yang masih tak adalah nak cakap fresh. Ni dah test sekali, dia dah test masuk terjun. Zone dia besar Yang nak kecil kan, kita kena tunggu dekat dekat time frame kecil lah. Kena precise sekali lagi dekat time frame kecil. So kita letak harga dekat sini. Macam biasa, color kegemaran. So kat sini, ni saya rasa zone ni pun dekat 200 pip kot. 200 pip, 220 pip. Okey lah kan, zone 200 pip untuk dapatkan 2000 pip. Ni pun 200 pip. Ini pun 200 pip. Ini lagi besar, 260 pip. So ni dia zone-zone untuk di H4. Yang mana yang tu semua dah kena pecah dah, itu dah jadi swap zone. So kita tengok untuk pergerakan-pergerakan daily. Pergerakan-pergerakan daily. Daily masih lagi sideways, H4 dan H1. Ni untuk esok lah kan. Untuk esok. Okay. Zone yang H2. Bentar. Okey. Daily H4 kita ada momentum, tapi yang tak kenaikan tidak berapa kuat dan bakal muncul bacaan-bacaan retracement. So kalau dekat H4 ni, walaupun ada zone buy tadi kan. Ada zone ni, possibility besar untuk dia turun tu ada. Sebab dia ada bacaan retracement. Tak dapat sini, dia akan turun sampai bawah ni lah. Okay. Kalau kita tengok dekat H1, kita boleh precisekan lagi size. Baru dapat zone-zone yang kecil. Kat sini kita ada rally, base rally kat situ. Lebak kita book. Sini pun ada base. Boleh ambil lah. Ni berapa pip ni zone ni? pip ke 50 pip. 90 pip. 90 pip punya zone. Ni pun ada rally, base rally. Ambil je dekat base tu. Ambil je dekat base. Ting 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 ting. Allah Akbar. Okey. Tengok dekat H1. Dekat H1 kita
Gagal dia gagal membuat momentum buy. So berkemungkinan besok mungkin ada satu candle yang melompat untuk touch kat area zone sini. Dan kalau dia gagal untuk buat breakout resistance dekat H1 ni, dia akan turun mencari support dia lah. Paling jauh dia boleh pergi kat sini. Tapi kita dah ada zone kat sini. Kita dah ada zone sini, boleh try. Ini ada lagi zone kat tengah ni. Nanti saya refine lagi lah. Zone lagi kat tengah. Sini pun ada satu zone sebenarnya. Sekejap Okay, kat tafsir kecil kita akan nampak lah. Zone pertama dan zone kedua. Untuk setup MHV buy di H1. Dan ni setup 550 lah kot. Okay, 550 ni kenapa dia kuat. Dia dah boleh jadi setup sebab dia menahan 50 jam punya perjalanan lah. So tu H1. Kita ada dua zone. Dah kecil lah kan. Dia entry buy di H4 kat sini. Entry buy H4 punya. Ni entry buy di H4. Dan ni MHV buy MHV buy di H4. Ni untuk setup H4 lah. Kalau H1 pun kat sini boleh ambil lagi zone ni. Nak precise lagi kan. Cuma risiko untuk main setup kecil ni, possibility untuk dilipat zone tu memang sangat tinggi lah. Ada 50-50. So ni dia. Dan sini pun ada zone sell dekat sini. Tengok balik H4 dah apa ni. Ni lah. Sekejap pula. Boleh lah ambil atas tu. Ting ting ting. Lebih besar. Ini berani mati ni setup ni. Road to get settle. Waalaikumsalam. Api kena break kak. Kena break. So kat sini kita ada zone sell lah. Api besar. Sini pun ada. Berkemungkinan akan ada candle yang melompat. Candle melompat Sekejap. Bapa nak susu. Cantik. Inilah. So ini bukan confirm lagi Ini bukan confirm lagi. Kalau dia nak turun, dia akan sini ada akan buat manipulation zone. Dan dia kena buat satu confirmation lah dekat structure ni. Atas tu ada liquidity zone ni, ataupun zone-zone MPL. Ni dia. So ikutlah siapa yang nak ni. Dia punya destination kalau masuk kat sini, entry dia sampai sini je. Sampai sini. Itu pun dah dekat 1000 pip. Dekat 900 pip kak. Sampai sini TP dia. Sini masuk setup sampai sini. Tapi kat sini tengok ada reject ke atau ni. Sebab sini ada reversal zone. Dari situ lah. So settle untuk daily punya perjalanan. Dan daily berkemungkinan boleh naik sampai atas ni. Dia boleh test balik liquidity zone dekat sini. 3488. Possibility lah, possibility. Kita kena tengok dekat daily ni apa yang dia buat. Kalau dia pecah resistance. Resistance di daily. Kan? Mungkin pergi sini. Daily punya cerita. Sebab daily punya structure ada di dalam H1. So kita tengok lah sama ada H1 nak bagi setup entry untuk daily ataupun
Sebab kat sini pun ada double maru ni kan. Ni tahu tu terus sell ke tak. Okay, kita tengok H4, H1 dan M15 untuk finalizekan kita punya zone-zone yang kita dah lukis. Segi trend di H1 tadi kita tengok ni nak fasa pertukaran trend, tapi dia buat rally base rally. Dia masih meneruskan impulsive buy. Okay, dia nak cross tak jadi, dia patah balik, dia ambil corner macam ni. So H1 masih lagi dalam keadaan uptrend dan masih lagi belum ada bacaan-bacaan retracement. H4 dah nak start bacaan retracement. So dekat M15 dah pun start retrace. Ada retracement 1, retracement 2, ni dah retracement yang ketiga, berkemungkinan akan turun untuk M15 kan, ataupun dia naik, dia test sikit, dia buat Nak minum susu. liquidity. Papa, nak minum. Hey, kau ni lah. Jom masuk bilik. Nak minum susu. Tak baik lah buat babak ni. Sorry ada gangguan. Ada iklan lah guys. Okay. Sekejap. Mana tadi? M15 kan? M15. Sekejap, bentar. So saya ada buat rakaman. Pada yang tak sempat nak tengok kan, boleh lah. Seperti yang dijanjikan 5. 5 tu agak kelam kabut lah. Itu saya pun jam lah. Kejap buat kejap ni. Okay. So kalau kita tengok dekat M15 ni, dia akan ikut pergerakan-pergerakan H1 tu lah. So saya akan jangkakan dia ada buat jangkakan. Macam ni cat dia. Tu dia terjun. So kalau dia tak lepas ni, sini ada break of structure. Siapa yang masuk kelas saya tahu lah. Dia akan patah balik ni atas. Senario A. Senario B, kalau dia pecah sini, masuk reversal zone. Masuk mana tadi, zone dekat H1 tu kan. Dekat sini kan. Ni. Dia sebab apa kat sini, baru dia patah balik, dia ambil setup ni. Faham tak? Kalau dia pecah setup ni, dia ambil sini, dia patah balik ni atas. Ataupun dia akan pergi ke bawah ni, pergilah ke atas. Kalau dia pecah juga ni, sini boleh swing lah.
boleh swing. Dan kita pun menunggulah breakout di support H4 and support daily dia akan masuk sampai sini lah. Apa ni? Setup entry. Firework. Firework. Biarlah dia. Okey, itu saja untuk M15. So zone yang sama je. Zone yang sama. So kalau siapa yang nak kecilkan lagi boleh cari dekat M15 ni, carilah base ke mana-mana base, tapi sebab movement goal memang besar kan. Zone kedua cun sebab dia break resistance terdekat. Ya betul. Dia kena ikut lah. Kena ikut juga. Sebab kadang-kadang goal ni, sebab kita kena tengok dekat H4 ni. H4 ni kalau gagal dia boleh turun sampai bawah ni. Possibility dia. Sebab target saya memang nak sampai atas ni. Atas ni baru saya akan cari position untuk sell lah. Di top BB di daily, iaitu resistance daily. Okay. So tu dia. Kita tengok dekat H4 lah. Kita kena buka weekly lah kan. Daily. Weekly dan daily. Inilah dia. Pergerakan untuk minggu hadapan. Ataupun tengoklah. Kalau dia break, saya akan update dalam rumah biru lah. Kembang ke atas, kita dah tahu dia nak pergi sini. Dan mencari zone-zone yang untuk dia test di daily. Daily ada kan. Kat situ. So kalau dia break semua zone yang saya dah bagi ni, mungkin dia cari ni di entry di daily. So tu saja kot. Rasa tak ada apa dah. So ada apa-apa soalan yang nak dikemukakan? Sebab hari tu saya record panjang kan. Sebab tu saya upload kat YouTube. Tak boleh nak upload dekat rumah biru. Okay guys. Oi, thank you Pejuang Booster. Thank you Pejuang Booster bagi gift. Walaupun agak lemau. Penat kadang kau. So clear chat. Nampak clear So saya akan hold lah saya punya swing ni. Saya akan hold saya punya swing walaupun dah dekat 2000 pip. Dia dapat 3000 pip. Alah tak cukup lah. Dapat 3000 pip. Kita hold lah. Sampai sini boleh dapat apa ni? Mantap. So kalau nak confident, tapi tak confident jugalah. Dia kena tengok lah chart time frame bawah buat apa. Tapi yang kita tengok ada potensial untuk retrace adalah di H4 dan M15. H1 belum lagi, sebab mungkin H1 dia punya trend tu untuk sideway di H4 ni. H4 kalau kita tengok ni pun dah dekat 800 pip daripada resistance ke support kan. Resistance ke support. Kalau daily kita ada 2400 pip. Daripada atas ni sampai bawah ni 2400. So itu possibility. Macam daily ni range dia daripada top BB ke low BB adalah untuk pergerakan monthly. Untuk candle monthly. Okey, untuk H4 pergerakan weekly. Ini pergerakan weekly. Weekly boleh bergerak dalam 800 pip. Tak percaya buka pergi candle daily candle weekly ni, kita tengok sebatang candle weekly. Nampak dia boleh bergerak sampai 1500 pip. Range tu lah 800 pip, 1800 pip. Dia kena kira pip-pip tu. Kotak kita tak tahu seminggu goal gerak berapa pip. Kita hanyut je kan. Tiba-tiba dia bergerak, setup weekly bergerak, setup daily bergerak, dah kita pun cakap gua tengah gila lah sekarang, tak boleh trade lah. Macam tu lah.
So inilah zon-zon. Dah boleh screenshot untuk mapping. Saya rasa tu je kot. Sekejap. Saya stop recording.